dikenali. Oh yeah, yeah. Take and play, rasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke siri favorite anda, Daily Scene. Selamat pagi dan selamat hari Isnin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari Isnin jangan ni lah, telah nak elok sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semua mesti sihat-sihat. Maybe tengah siap pergi kerja, ada yang nak mau pergi sekolah, ada yang nak pergi berkelah dan mana-mana lah. Siapa pergi berkelah pada hari Monday tapi tak tahu. Tapi tak apa. Ustaz apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat dah Ustaz Alhamdulillah. Saya baik je. Hari Isnin kan? Hari Isnin biasa. Hari memang MAF Studios memang pilih hari Isnin. Jadi macam diorang boleh mulakan minggu diorang tahu tentang apa ni, dosa-dosa yang ada, dosa-dosa besar. Betul. MAF ada any color specific code tak for MAF punya company? For our logo kita hitam dengan gold. Kira Monday black and gold. Bukan Monday blues. Okay. Apa punya Monday black and blue? Black and gold. Black and blue lebam. Apa khabar Tuan Firuz? Baik, alhamdulillah. Hari ni tak ada partner Tuan Firuz Hari semua sibuk sikit. Tak apa. Saya dengar orang banyak suka tu Daily Scene sebab ada Tuan Firuz lah. Jangan itu. Betul. Suka sebab mahal. episod konten dia lah. Saya. Banyak kawan-kawan yang lebih tu matang-matang. Dia punya umur berapa agak-agak? Kepada siapa yang tak tahu siapa ni Tuan Firuz daripada MAF Studios, kalau korang ada rumah yang ingin direnovasikan, kau nak bikin dapur ke, bikin mihrab ke, nak bikin lantai ke, nak bikin apa-apa saja, boleh saja hubungi mereka di 89558801 dan follow mereka di Instagram mereka dan TikTok maf.studios.sg. Yeah, so kita teruskan dengan Daily Sins hari ini. Ini adalah dosa yang ke-15. Betul, dosa yang besar yang ke-15 yang disebutkan oleh Al-Imam siapa nama dia? Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi kabair ni maksud dosa-dosa yang besar. So the 15 sins that is considered to be a big sin is fleeing from battle. Fleeing, Running away. Saya nak sebut Fleeing nak lane. Fleeing tu engkau. Fleeing lane. Aku ada a fling dengan Jufri. Tak, itu salah. Itu lagi gay. dapat. Itu gay. You say the G word. Okay, anyways. Itu episod lain lah. Betul. Itu dah lepas Itu sodomi. Anyways. Fleeing. F-L-E-E-I-N-G. So fleeing. Okay, so when is this? Fleeing from battle considered as fleeing from battle. So one of the character is, makna dia, atau one of the traits is you flee 2 times the enemy size. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi. This is when the enemy is not more than twice as many as the Muslims. Pasal pernah ada dalam beberapa penerangan para ulama, antaranya sahabat Nabi SAW, Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya when Allah revealed there are 20 of you who are steadfast, they will overcome 200. Allah prescribed for them that 20 should not flee from 200. Then it was revealed that now Allah has made it lighter on you, knowing that there is weakness in you. If there are 100 of you who are steadfast, they will overcome 200. And if there are 1,000 of you, they will overcome 2,000 with Allah's permission. Allah is with the steadfast. So maksudnya, kalaulah orang itu macam dia tengah berjihad ataupun memang ada seruan jihad pada waktu tu, sekarang Alhamdulillah di Singapura semua aman lah. Tapi pada waktu zaman Nabi SAW, waktu tu macam kita dengar kalau ada enemy dia tidak not more than twice. Contoh 100, enemy dia bukan dalam 1,000. Maknanya kalau itu lari diberi macam ada pardon to it lah. Tapi kalau bawah macam kata 100 versus 150 ke 100 versus 200 you lari, you kira ni dosa besar ni fleeing from battle ni. So the reason being dia lari has to be syar'i. Ataupun kalau dia lari daripada medan peperangan ni, dia tak boleh kerana malas, penat, tak boleh. Yang boleh kerana apa? Number one, sebab dia ada another war. Contoh,
Misal kata kat kontinen Russian kontinen ada satu. Lepas tu kat Central Asia ada another one. Lepas tu dekat Europe ada another one. So dia tak join one fight to join another fight. Itu okay time zaman Nabi SAW. Pasal dulu ada para sahabat dibagi different. In fact time zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ada banyak war expedition to conquer different parts of the world kan. Jadi bila berlaku keadaan sedemikian, ada sahabat tak join ni pasal join yang lain. Okey lah. Jangan tak join terus. Balik nak war dengan wife. Tak lah. Itu pun war juga kadang. War dengan wife. Balik kena pelangkung. Siapa suka balik? Jalan, tolong. Patah balik war. Tapi ada a few scenario yang Nabi SAW kata tak payah pergi war untuk certain sahabat. Pasal dia ada orang tua kat rumah lah. So kau jaga orang tua kau. Jadi siapa yang jaga orang tua, kira jaga orang tua tu technically boleh dikatakan lebih important daripada pergi kat war. Sebab Nabi SAW bilang kat satu sahabat ni, yang kau jihad fisabilillah, engkau pergi berjihad. Yang kau ni kau pergi jaga orang tua kau. Yang kau pula jangan banyak marah. Betul, dia ada tiga main condition yang disebut dalam satu hadis. Semua tanya sama. Tunjuk yang kau jangan banyak marah. Tanya sekali. Yang kau jangan banyak marah. Tapi hidup zaman Nabi ya? Tu Sayyidina Hanzalah pun Rasulullah kata jangan pergi perang. Pasal dia baru kahwin kan. Pasal baru kahwin. Baru the night before. Tapi lepas tu seruan keluar, dia go juga. Tanpa mandi hadas dan dimandikan para malaikat. Anak nama siapa? Okay. Adakah sebab Jadi kan dimandikan Hanzalah tu, Sayyidina Hanzalah kan dimandikan oleh malaikat kan. Siapa yang mandikan Hanzalah sekarang? Tak lah. Kita nak bilang dia malaikat. Tak lah. Bini aku mandikan, bukan aku. Untung aku tengah cakap bini. Scope point. Bini kau dengar podcast? Aku kalau nak edit, siapa yang duduk sebelah aku? Jadi Puan Nisa, tahniah lah, anda seorang malaikat. Masya Allah. Bidadari. Bidadari. Okay, silakan. Cuma bidadari Jufri je lah. Jangan jadi macam Cik Ian Boyan. Betul? Boleh tak cium isteri saya? Okay. Itu topik lain. Jangan masukkan sorry. Maaf, itu internal joke. Itu nanti kita share dengan kau joke tu. Nanti kita share. Okay. So as of now, bila dikatakan untuk join yang lain boleh, atau dia kira macam a strategy from the leader atau commander bilang kau jangan join dulu, nanti kau attack. So dia tak join sekarang, dia join another group of batch of people to support another group, or mungkin dia sendiri jauh. Jadi perkara ini dilihat dari sudut yang berbeza. Yang penting tak boleh malas, tak boleh gentar. So apparently dalam sejarah Nabi SAW ada satu peristiwa ni lah, nama dia Perang Tabuk. So Perang Tabuk ni ada 3 sahabat, nama dia Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umairah dengan Murarah bin Rabi'. So ketiga-tiga sahabat ini disebutkan ceritanya dalam Al-Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah I think 106, ayat 106, yang mana Allah SWT menyebutkan lah, bila seruan jihad ni suruh keluar, you have to understand perang Tabuk ni is not a normal perang Tabuk tau. Dia panas, jauh, habis memang dia dengar musuh pada waktu tu dah gain strength. Adapun bila perang Badar dengan perang Uhud, perang Badar demi numbers dia 313 to 1000. Lepas tu the next one was perang Uhud. Demi number dia tak so scary seperti perang Tabuk tau. Bila yang perang Tabuk ni datang, ada 3 group of sahabat yang respond to it with different reaction. The first one semua kata apa? Ya Rasulullah, I think I don't want to go lah. So tiga group ni semua tak bagi, tapi lain kategori. The first one dia kata I don't want to go because I have many reasons, and dia buat reasons. Mana dia orang yang munafik. So the first group is orang yang munafik. Kira dia memang buat reasons, buat alasan untuk tak nak pergi. And Rasulullah SAW, ingat Rasulullah tak tuduh orang sembarangan munafik. Dia tak kata macam you kasi kau munafik, tak. Rasulullah kasih the traits of munafik without pointing their names. Jadi bila diorang kasih reason ni, Rasulullah hukum atas apa yang luar. So dia baiklah. Okay, tapi Rasulullah tahu. Cuma Rasulullah tak nak deal pasal luar kau tunjuk gini kan. Aku layan accordingly. Nanti kat akhirat kau settle. The second group pula ni, dia memang tak pergi. Tapi lepas tu apa yang berlaku, diampunkan tanpa ada sebarang kira backlash. The third group ni 3 orang.
So these 3 people tak pergi. Memang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi ataupun dalam beberapa penerangan para ulama, ada dalam kitab Dr. Wahbah Zuhaili pun, dia katakan these 3 person ni diorang tak pergi pasal dia penat dengan memang dia malas nak pergi. Gitu Tapi Memang dia mengaku lah. dia mengaku. Dia Pasal mengaku. you have to understand yang dorang ni, and Ka'ab bin Malik bukan sahabat biasa tau. Dia yang sahabat yang dah janji dengan Aqabah. Pernah dengar Bai'atul Aqabah? Kau faham. Bai'at ni Aqabah sebelum Rasulullah hijrah kat Madinah. Ada sahabat daripada Madinah dah datang. Mereka ni kumpulan Ansar. So dia ada kat Madinah. So dulu sebelum Rasulullah datang, mereka dah agree dengan Rasulullah SAW. Dia cakap, I will follow you. Tapi kenapa mereka macam itu? Pasal manusia lah. Sahabat tu still manusia. Sahabat bukan malaikat yang all the way akan, tak. Ada sahabat yang Allah uji sedemikian, tapi nanti tengok penceritaan dia. So sahabat ni bila Ka'ab bin Malik ni dia bila Rasulullah balik, dia tengah fikir, so what should I do? I know aku dah malas. Diorang boleh balik perang lah. Kira Rasulullah SAW dengan the group of yang people balik Tabuk ni, dia dah menang 2 war kan. Balik dah jumpa yang lain, the rest. Jadi ada a group of people yang tak pergi. So yang munafik Rasulullah dah lepaskan. Pasal dia kasih reason, Rasulullah take it as okay lah, aku Face kasih value reason lah. face value. The second one mengaku, dia kata dia tak pergi tapi tak receive anything. Tapi now the third one ni, kira these 3 people, dia being very jujur. Dia tak kasih alasan apa-apa. Dia memang jumpa Rasulullah. Aku penat. Aku penat dengan aku malas nak pergi dan aku tahu benda ni aku bersalah. Dia bukan, ya Rasulullah dah penat takkan nak paksa. Dia bukan gitu tau. Benda ini mana paksa Rasulullah. Tapi orang berani macam macam depan Rasulullah kau bohong. Yang mana? Yang first group lah, first group. Asal munafik tak kisah asalkan kau boleh blend. Because dia dulu yang group munafik ni, dia punya leader dulu nak jadi leader kat Madinah. Oh. They wanted to lead the Ansar. Madinah punya clan, bukan Ansar. Kira orang Madinah. Orang Madinah ada Ansar, ada yang pembesar-pembesar tempat tu. Ada 2 clan. Lain track lah. Aus dan Khazraj, tapi itu clan yang lain. Ini maksudnya yang munafik within the community, yang kira dia wanted to go against Rasulullah sebab dia nak dapat leadership, dia nak jadi governor. Tapi dia tak dapat. So dia was thinking, if I cannot beat them, I join them. Join them first lah. But I will show to them that I am of utmost loyalty, tapi bila things get heavy, I won't go. Cabut lah. So dia ni, demi ketua ni, side track ni, ketua munafik ni nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul ni, every time Rasulullah kalau nak address the masses, dia akan datang kat depan dulu. Dia akan ambil mikrofon, okay semua nanti Rasulullah nak datang, okay. Kira apa maksud dia? Dia nak ambil spotlight yang bilang, nampak aku orang penting tau. Jadi macam aku ni lebih penting. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay. Nanti kalau orang macam kita kau jangan perangai Abdullah bin Ubay. Tak lah. Tapi Rasulullah tak pernah cakap and hatta Abdullah bin Ubay meninggal pun Rasulullah masih solatkan. So it is mentioned by the scholars yang dia ni ketua munafik, tapi pasal dia tak zahirkan kekafiran, Rasulullah deal with apa yang luar, what is in. So kita, Rasulullah je tak deal orang lain di dalam. Kalau orang tu betul kita pun tahu munafik, tak apa, kita relax je. Allah ada. Kita dah rasa kita boleh baca orang. Dia ni memang munafik dalam hati dia. Depan je baik, kau tak tahu apa nanti dia. Kan. Jadi bila Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia nampak macam, aku ni kalau Rasulullah datang take over, confirm aku tak boleh lead clan aku. Aku punya business pun kacau, aku punya benda lain kacau. So why not? Tak apa, aku join Rasulullah, ngecek-ngecek jadi orang important lah. Jadi still can gain the benefits. Tapi bila nak kena pergi perang, tak apa, aku caw dulu. Betul, ada orang macam ni kan. So memang history kan is a cycle. There will be the same kind of person repeat. So apparently bila yang munafik dah lepas, yang dalam cerita perang Tabuk ni, so 3 sahabat ni dia tengah fikir, dia tahu tau, Ka'ab bin Malik ni tahu Rasulullah akan judge and deal with what has been shared, but not apa yang ada dalam hati. Even though Rasulullah SAW kadang Allah izinkan tahu apa yang berlaku kat hati orang. Okay. So this is what happened. Aku kalau nak tipu Rasulullah confirm maafkan. Tak apa, aku takut azab Allah tu pedih kalau aku tipu. Maknanya apa? Dia tahu Rasulullah SAW akan maafkan and dia akan lepas. Mungkin tak kena pun. What will happen lepas dia mengaku? Nanti before I terangkan apa yang berlaku lepas dia mengaku, we will go through a certain product talk dululah. But before that, Ka'ab bin Malik ni terus jumpa Rasulullah. Dia cakap, ya Rasulullah,
I'm sorry, I have no reason. Kita 3 orang ni, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umairah dengan Murarah bin Rabi', Mirarah bin Rabi'. We all memang tak pergi, memang kita tak ada reason, kita bersalah, kita minta ampun, mohon maaf. Apa yang berlaku? Allah turunkan ayat, biarkan mereka dulu. What happened Dulu. after that? Biarkan dulu. Biarkan dulu lah. Kira Biarkan dulu. Mana taubat tak hanging. hanging lah. Kira biarkan dulu lah. Padahal yang lain semua dah settle lepas, lah. dah settle. Dia pasal dia jujur, dia gini, sebab it's a test of dia ketulusan dalam bertaubat. But what happened after that? Before we begin, let us hear some product talk from our guest and our penaja khas utama. Ya, itu daripada MF Studios Encik Tuan Feroz. Silakan Tuan Feroz. Ya. Yalah tuan-tuan, Firuz je. Baiklah Puan. Baiklah. Okay, puan. Haji. Okay. So actually saya ada satu sharing session lah. Boleh share? Boleh Okay. lah. So kita ada satu Dah bayar apa? Okay. Itu gurau yang tak menipu, betul. Okay. So aku boleh Sharing sharing session. session. Okay, sharing Sharing session. session. Okay. So kita ada klien ni yang kita reject lah. Okay. Reject lah ini. Sebab dia cakap dengan kita, okay, mula-mula dia dah bilang saya punya master bedroom macam gini, kita punya living room macam ni. Tapi dekat dapur dia, bahagian dapur kan, dia cakap saya nak ada macam bar counter. So Okay. dia cakap, oh macam lah. Kita macam cakap, so macam bar counter nak letak. Tak, memang saya ada collection, dia cakap. So dia cakap ada collection. Simpan arak. So dia cakap, you all boleh tak macam dekat pantry kira adjust lah, kira buat siapa yang pernah pergi club ke apa, mini bar kira dia. Macam batuk sikit tadi tu. Selalu kalau from body language, tak nampak. Orang yang tak biasa pergi macam. tak, saya nampak kat TV. Oh, TV. Oh, ya, Betul, cerita betul, Amerika betul lah. kan. TV kat dalam pub tu lah. Yalah. Yang biasa kat atas kaunter tengok bola. Tak, saya kurang. Minta maaf. Okay. Dalam TV tu. Dia nak macam shelving area to put the drinks lah, Okay. minuman keras lah. So kita cakap dengan dia, kita tak buat that service lah, as in that particular thing we don't do lah. Habis dia kata, buat je lah, I'm your client what, you know, that kind of thing. Client dia macam to a certain, dia fall short of saying that client is always right lah. So dia macam Suka hati aku lah, duit aku nak bikin, kau buat je lah. Then we say it's okay lah, no problem. If you want to have this, then you find another contractor or ID lah to do for you. We can do the rest, but this one you find other people to do for you lah. Habis? So of course dia tak ambil kita lah. Tapi tu sifat tak bagus lah. Dah bayar je terus. Tak aku- belum bayar. Tak, dia mampu untuk bayar kan. Okay. Tapi Cik Feroz ni bagus Tak lah, tak Dia, tulus. tulus. Dia dah bayar. Dia masih tanya, boleh tak saya share? Dia dah bayar pun masih tanya. Nampak ni bagus. Adab. Okay, but kesimpulannya dari cerita ni kan, saya nak tanya, am I being too macam rigid that we are not apa nama dia? Kan hukum Allah. No lah, as in saya pun tak pandai buat agama. So Saya am, am I being too rigid to say that no, we don't do all Of course this lah, you rugi saya tak dapat untung. Kira ustaz kasi jawapan lain. Berapa ribu tu rugi. Rugi saya. Awak boleh kasih makan anak awak dengan makanan yang subhat. Tak ada barakah. Tak adalah. I was just being sarcastic. I think it's not rigid. I think it's principle lah. I mean everyone lives on a principle. So the thing is yang buat benda tu problematic is when you impose your principle on others lah. So contoh dia punya principle okay dengan arak. Dia nak ada arak. Kita pun haram satu benda. Tapi nak impose macam jangan kita pun okay lah. Kau nak buat. Tapi kita kata kita tak buat. You respect us lah. Selalu the problem is you ada principle, orang lain ada principle. Tapi pasal you rasa orang lain punya principle tu macam kurang ini, habis you jatuhkan principle orang lain. I don't think that's fair lah. You kata orang tu rigid, habis you pun rigid. Kenapa nak kena ada bar juga kat rumah you? Kan? I mean kalau you nak buat, up to you. Kira memang sendiri-sendiri dah, tanggung sendiri. You tahu hukum.
Kita semua dah tahu hukum. Kalau tak tahu, yes, you will explain lah. Minta maaf tapi perkara ni saya bukan nak judge cuma saya kurang selesa kan. Maybe you dah bilang apa. Lepas tu mohon maaf and you decline nicely what. But it goes against our principle lah. Kita tak nak involve in this thing lah. Kan kalau you nak buat, carry on lah. I mean, you're still my friend. But I friend tak semestinya support what they are doing apa. So I think in the religion aspect, guru-guru saya ingat bilang kan, tak jadi masalah, bukan rigid tu, maksudnya ada prinsipal. Dengan I think also jangan takut kalau tak dapat job tu rezeki tak ada lah. Kadang-kadang Rugi lah. kadang-kadang ni can be dugaan betul. daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah test kau macam aku offer kau 20,000 tapi benda ni ada unsur subahat. 20,000. Tapi kalau kau pass ni ada job 100,000 actually kat belakang kau. So kadang-kadang nak kena tahu. Aku always see the light in that lah. Macam one door closes, 10 doors open lah. Jangan just because kita macam hungry. Memang understand lah, kadang-kadang Allah will put kita in that situation of macam desperation tau. Macam kita tengah kering. Kita memang tengah kering lah, tak ada job langsung. Yang datang haram aja. Kacau tau. Tapi Ustaz pun, saya pernah dengar Ustaz cakap, jangan mengharap yang better also in a way. Because kadang-kadang bila kau tolak ni, macam kita manusia, aku pun manusia, we tolak this hoping that nanti mesti ada job besar masuk. Sekali semua job kecil all the way, then rasa macam tapi barokah apa? Yalah, of course. Tapi what I mean is that mengharapkan that better punya, because what we did, we hoping for a better thing. Better lah. Apa ambil je lah. Betul. Tak lah, stop dah cerita. Alhamdulillah. It's okay to hope. It's okay to hope. Lagi ada apa lagi sharing? Okay lah, I think tu je saya nak kongsi. Then maybe I think sikit dia sama lah. Dia macam sikit something similar is that kalau macam I think kita pernah discuss of air that kalau kita ada klien yang non-Muslim ke apa, Non-Muslim, betul. all that, then if they request to do all this, can we like not do it, as in of course it's our prerogative, our decision to not do it. Tapi kalau buat is wrong, right? As in, kalau buat ada you spectrum. tanggung lah. Di mana you ada something you need to answer in front of Allah lah. Faham. So apparently now lagi you are put in situation, you are the boss kan. You boleh make the decision. I think last week baru ada satu kawan saya, dia datang, dia bilang thank you lah Ustaz. Saya tengok in one of the podcast that I've shared, dia kata you mention janganlah rezeki ni milik Allah lah. So you kena buat walaupun you bekerja. Dia bekerja satu tempat. So demi company ajak minum. Bos datang daripada UK jauh. So dia datang waktu tu, dia takut nak cakap, takut nanti orang ingat dia sombong ke apa, dia only Muslim. Tapi dia fikir, dia macam tak apa lah, ni sekali-sekala je apa. Tak lah, dia tak gitu lah. Dia cakap it's okay lah kalau, tapi dia risau nanti orang fikir apa. Sekali bila dia dah decide, dia kata I'm sorry, I won't be joining because I'm a Muslim lah. So I need to uphold my own values lah. So dia tarik diri, dia ingat orang akan makin kecam. Lepas tu actually tak ada apa-apa. So saya cakap, actually selama ni perasaan aku je yang lebih. Macam aku takut nanti bos fikir buruk, nanti apa fikir gini, nanti apa Macam fikir boring gini. lah, this guy no fun lah, this guy Kan, cannot enjoy lah, cannot watai lah. Actually aku agree to that kan. Pasal kan, actually it's up to us untuk pegang kita punya pendirian. Kau jangan setengah rebus. Ada banyak orang yang setengah rebus. Engkau also very, how to say, engkau sebagai representative of Muslim, engkau tak solat kan, tapi bila part haram halal, engkau macam very particular. So dorang pun macam confused, engkau ni actually practicing ke tak? So engkau nak kena pegang benda tu. And so no, sorry aku cannot. This cannot. Kalau salam female colleague aku tak boleh. Macam those kind of things. Bila dia nampak kau pegang, dia will automatically respect. Sometimes they don't even Dia tak jemput kau pun. Macam dia tahu macam kita going drinking kan. No lah. Macam kita say Ustaz Ustaz tu kau tahu benda tu memang benda yang tak baik. Walaupun kawan Cina ke apa, dia tahu kau is ustaz apa. Takkan dia nak ajak kau pergi minum. Dia tahu naturally kau takkan pergi. So I think it boils down to us. Kita nak kena uphold. Kita the representative of Islam. Kita punya own religion. Correct. So kita kena uphold the whole thing lah. Kalau kita yang misrepresent, so dia akan macam this guy alcohol can, babi cannot lah. Macam gitu lah kan. Diorang akan macam, diorang pun akan kata, kita yang look stupid apa. Tapi as yang a whole, sedihnya, kalau boleh tambah on this part, dia macam ada situation, macam kalau kita cakap kita Muslim, so
that guy kira si Pulan ni Dia akan dia kasi Muslim lain. kan what? Then Tu yang macam the reply after that will determine you buat kerana dia tinggal kerana Allah ke tak. Kira you kan tinggalkan alkohol kan. Lepas tu you nampak ada orang lain gitu kan. You akan burukkan you punya orang Islam yang lain tu tak? Ke you akan cakap never mind lah, everyone is trying right. Everyone is going their way to their own ways right. Maybe he's still finding their way. But this is the real thing. I have my own flaws. Then you cakap pasal your own flaws. I have my own flaws yang I pun belum terbuat. Maybe the person dah buat. But now you see the person flaw in alcohol. So everyone yang pray has to be perfect ke? Those yang pray to God is actually finding perfection in everything they do. They are a work in progress. What? So you see one bad thing and one good things, then you say, oh, because he is bad, this he cannot do this good things. We call him the munafik. direct terus. Terkejut lah. Terus hukum terus lah. What is munafik? Munafik like you lah. Tak lah. You also same. Astaghfirullahaladzim. Di Islam pun tak. Okay, now we come back to the kita sambung balik dengan lari dari medan peperangan. Okay, kemudian apa yang berlaku bila Rasulullah SAW bilang, okay, you dah minta maaf, sekarang Allah belum turunkan apa-apa. Jadi mana tunggu. So cut short, dia bercerita tu panjang. Agak-agak berapa lama sahabat 3 orang ni tunggu sebelum ayat turun? Tergantung tu lah. Sebulan. 50 hari. 2 bulan lebih. Almost 2 bulan. And what, do you know what happened dalam 2 bulan ni? Everyone kena boycott. Semua kena boycott dia. Perintah. Oh, perintah daripada Rasulullah lah. Suruh tengok dia betul-betul dia bertaubat ke tak. So sahabat-sahabat lain dia pergi masjid solat macam biasa tapi tak ada orang berbual. Kesian dia 3 orang and orang kira pada waktu tu is really put to a test. Betul tak? Sebabnya belakang cerita Allah nak tunjukkan orang kalau benar-benar taubat, insya-Allah dia unflinched. Bila dia unflinch betul-betul taubat kerana Allah, dia dah tak kisahlah you dapat baik ke dapat buruk, aku still bertaubat, aku yang salah. So it doesn't matter what is the consequences. You make a mistake, you face the music lah. So bila this para sahabat ni, bila dia dah go through, bukan hanya sahabat-sahabat je tau, isteri dia pun Rasulullah suruh jauhkan. Rabak lebih ya. 50 hari dia bilang kan isteri awak tak berbual dengan awak. Habis isteri tu secara naluri memang nak berbual, tapi ni perintah apa? Ni perintah tau. Dia bukan kalau boleh jangan berbual lah, bukan gitu. Jangan berbual, ini agama. Jadi diorang semua 3 pergi, kalau kat Malika apa semua macam diam lah. Jadi diorang sendiri diam. And then one thing happen. Datang satu saudagar dari orang Yahudi ni. Dia ni pun kurang hajam ya. Ni kadang gitulah. Orang kalau ada problem, contoh suami isteri, ada masalah, nanti ada orang jahat, kata orang ni, dia masuk bukan napikan. Dia sengaja cocok. Tak apa, I'm better, come. Oh, dia nak try bini orang lah. Sadik sigar-agar. Tak, kira macam contoh Juf gaduh dengan isteri dia. Nanti kalau ada orang yang jahat, lelaki yang jahat ke apa, atau ada perempuan yang jahat, nanti lelaki tu akan datang kat isteri dia. Juf ni cakap je agama. Dia akan buruk. Habis dia, yang perempuan lain pula cakap, dah lah Juf, you deserve better lah. Nisa ni tak gini lah. Korang 1-2 jalan sini. Kan. Habis yang lagi sedih, tiba-tiba kalau dua-dua jadi at the same time. So the husband and wife will find solidarity, will find comfort in other places yang haram. Jadi itu kira perumpamaan suami isteri. Tapi yang ini kira tahu siapa yang datang. Yang saudagar Yahudi tu, dia offer there is a king kat luar daripada negeri ni, nama dia King Ghassan, offer you the same protection, the same treatment, the best treatment, better dengan daripada you punya own sahabat, which is Rasulullah SAW. Dia cakap dengan Ka'ab bin Malik, tulis surat. Dia tulis surat kepada Ka'ab bin Malik dan yang lain, kata tak apa, korang 3 ni kau follow kita. Kira the poach lah. Jadi imagine, kira Ka'ab bin Malik dah janji start setia dengan Rasulullah, sekarang tengah diuji kan untuk sabar. Double uji lah. Lepas tu orang lain tengah goda, tengah tempt, tak apalah kau tinggalkan sudah. Aku kasih kau duit, aku kasih kau apa yang kau nak, community, kau nak apa pengaruh, I will give you. But dia orang pada waktu tu dia diam je. Dia cakap tak boleh lah. Aku tahu kalau aku buat ni, pasal apa yang diorang nampak akhirat. Cuma mereka pun manusia. Tu sebab mereka fail that time. Which is kalau sahabat pun fail, rasa-rasa yang kita ni lagi banyak fail lah. Habis. Lagi banyak fail. Hamcai. Kita hamcai. Kan. Jadi bila but you tengok kesemangatan para sahabat. Dah under that pressure. Ni pulau tau. Bukan keluarga sendiri. The whole community pulau you. Termasuk keluarga sendiri. Termasuk isteri kamu. Kita punya kena pulau seminggu dah depression lah.
Cakap apa I want tak to ada go orang to nak a berbual healing. Tak lah. I need to find counselor. 1 week nobody talk to me. Like Counselor, gitu lah. counselor tak apa. Dia jangan nak pergi healing, habis Oh. healing 2 bulan, 3 bulan tak healing, tak bergerak. Apa ni? Healing dekat tu overseas seorang-seorang. Ambil 1 minggu, 2 minggu okey lah. Tapi pun betul ke you kesusahan yang sangat? Kalau you betul dalam kesusahan yang sangat, then okay, faham. Tapi kalau you macam sikit je you dah rasa perlu healing, then that means mana jiwa berjuang? Mana yang Rasulullah SAW bilang, have you done anything for the agama? Kan kalau you senang terkecil hati dengan manusia je, habis part mana yang you nak berjuang kerana Allah, kerana Rasul? So itu part yang bila Ka'ab bin Malik kena, diorang tunggu. Pendek cerita, on the 50th day turun ayat, Allah bilang yang 3 orang ni yang bersabar kerana mereka dalam keadaan yang tersendiri, Allah dah maafkan mereka. Allah dah terima taubat mereka. Beritahulah berita gembira. So yang interestingly dengar, ini yang Masya Allah, I think it's actually not a test on the 3 je ni tau. Dia a test on dia punya isteri, a test on dia punya kawan-kawan kat sekeliling. Dengan Rasulullah SAW sendiri, bila dapat ayat ni Rasulullah was happy. Rasulullah tak sabar nak beritahu. Maknanya Rasulullah sendiri, Rasulullah dah maafkan. Waiting for it lah. Rasulullah dah maafkan. Dah lama dah. Rasulullah kalau boleh, sekarang ni kau dah taubat, okey lah come. Tapi pasal perintah Allah. Jadi Rasulullah kena akur lah. Jadi bila Allah kata yes now, terus Rasulullah, mari sahabat-sahabatku. Dia macam dah terus welcome. And diorang pun imagine lah that keadaan yang sangat mengharukan. Ya Rasulullah, my leader, my confident, my abang, my bapa. Alhamdulillah, terima kasih kau dah terima aku balik. Allah terima taubat engkau. Nama engkau abadi dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Kerana kesabaran mereka. So you see the point bila you buat maksiat ni, bila kita buat deadly sins, kita nak bilang sins ni sangat berbahaya. Dan jangan buat. Kalau buat, konsekuensinya teruk. Tapi jangan give up kalau kamu dah terbuat atau kamu salah satu orang yang terbuat. Sebab bila kamu taubat yang tulus, bukan saya yang maafkan kamu. Bukan ustaz maafkan, bukan kawan-kawan maafkan, bukan mak bapak maafkan, bukan. Hakikatnya kalau Allah dah terima taubat you, sampai bila nama you abadi dalam rahmat Tuhan. So that's the point yang I want to share lah. That's why actually aku suka deadly sins, pasal aku pun actually learn a lot. Aku banyak I think kita banyak overlooked dosa-dosa yang besar ni yang kita ingatkan macam actually remeh lah. Ada remeh. So it's good for us to, and then also it also always reminds us lah, macam walaupun kita pernah terjatuh ke, kita must understand kita manusia, kita akan selalu jatuh. Kau akan jatuh, tapi I learn that istiqamah tu bukan kau konsisten. Istiqamah tu bila kau jatuh kau bangun, kau jatuh kau bangun, kau jatuh kau bangun. Bukan saja not just based on consistency lah. Ustaz, saya nak jawab soalan ni boleh? Boleh, sila. Okay Ustaz, kita ada few soalan tapi kita pecahkan lah. Okay. Salam Ustaz, can I ask a question? Is male vasectomy considered haram since the process is reversible? Okay, what is vasectomy first? Vasectomy is potong to stop kau from getting Dia boleh dua. impregnating. Potong, satu ikat. Is it? Ya. Ikat kira kan boleh lepaskan tanggal boleh ah. Dia ada dua. Dia satu potong, satu ikat. Okay. Secara general lah, Allah larang orang kalau takut nak ada anak sebab takut miskin. Khasyata imlak, takut miskin, takut susah nak ini. Tapi in terms of kalau ada health reasons, ada medical grounds kan, itu dibenarkan lah. Macam kalau dia ngandung lagi akan menjejaskan nyawa ke, akan ada complication ke, depending on doctors punya advice lah, atau memo lah. Kalau gitu dibenarkan lah. Adapun bab yang reversible tak reversible ni, kalau dia hanya family planning yang dibenarkan adalah yang tidak permanent. Contoh maaf cakap, family planning antaranya ada yang dibenarkan adalah memakai sarung, getah. Sarung getah. Yalah macam contraceptive method baju hujan.
Main lah. Contraceptive method lah. Betul. To Okay, curb sopan ni. juga. To plan the family. I mean because of reasons yang selain daripada takut miskin. Atau macam maybe nak membesarkan anak-anak yang ada sekarang ni dulu. Nak betul-betul. Kan pasal takut kalau banyak-banyak nanti kau tak fokus, nanti semua Kalau tak boleh terjaga anak, itu yang kadang guru saya pun beritahu lah, kata betul anak tu rezeki, tapi kita kena faham anak pun amanah. Kalau rasa tak mampu nak jaga banyak-banyak, besarkan betul-betul dengan yang baik, then kita kena pandai-pandai lah ukur baju di badan sendirilah. So ada cara-caranya, bukan kita tolak rezeki tak, tapi because nak jalankan tanggungjawab dengan baik dan sebagainya lah. Tapi kalau you rasa okay, boleh tak jadi apa-apa, tak jadi apa masalah, then boleh ada anak yang ramai tak apa. Tapi ni soalan ni, adakah boleh sebab dia reversible? Number one, tak mudaratkan tu. Number tak memudaratkan you. Number two, bukan apa tu orang cakap, it's permanent. Number three, bukan takut miskin. Actually kalau paling baik sekali, depend on apa yang doktor kasih pandangan lah pada you. Faham. Okay, thank you so much. Kau ada any last question sebelum kita tutup? Ada? Tak ada. Jangan kasih aku date space. Thank you so much kerana sudi mendengar kami di podcast Oh Ya Ke. Kalau korang ingin merenovasikan rumah anda, jangan segan-segan, jangan malu-malu saja, hubungi saja 89558801. Boleh cari Tuan AJ ataupun cari Tuan Feros. Tanya, Assalamualaikum, saya ni pendengar Oh Ya Ke, saya nak bikin this. Saya seorang pakcik, saya seorang makcik. Saya DM, tapi awak tak layan. Saya call lah Saya awak. call Assalamualaikum. Saya datang boleh? Khusus nak tengok Tuan AJ. Atau Tuan Feros. Macam gitu. Boleh saja, jangan risau. Tanya je macam, because kadang-kadang kat rumah tu kau nak bikin dapur sahaja, atau maybe kau nak bikin a small, maybe toilet aja. Boleh, tak ada masalah. No project is small Betul. Kita baru buat satu painting saja, hall je. Oh, Masya Allah. So okay je. Nothing is too small, no job is too big. Ya, betul Mak. Betul. Cari pula Ada sikit No lah. job is too big. Tengok dia ni. Geram lah. Okay guys, thank you so much daripada kena sudi mendengar kami. Jangan lupa untuk terus follow MAF Studios dan hubungi mereka kalau korang ada ini persoalan, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.